Menteri KPKT nak jadi hero, dia suruh tarik balik. Dia kata rule of law, ikut undang-undang, tapi main kes macam tu, dia suruh tarik balik. Hang jadi menteri apa? Nak menegakkan undang-undang kah? Hang nak menegakkan fahaman hang sendiri? Saya rasa ni statement-statement yang bahaya daripada seorang menteri. Kalau kena kat hang suruh batal. Kalau kena kat orang lain tak apa. Ya, tapi ada juga yang kata undang-undang kecil ni, undang-undang municipal ni lah, patut ada budi bicara sikit lah. Kalau benda tu tak ganggu kita, tak menjolokkan mata di tempat khalayak semua, saya rasa itu yang menimbulkan keresahan. Ya, saya rasa peluang untuk tidak diberi kepada penguatkuasa itu untuk menjelaskan apakah situasi sebenar suatu saman itu dikeluarkan. Yang di-highlightkan ialah kerana pakai seluar pendek ya kena saman, kan? No? Kita tak pernah tanya penguatkuasa siapa hang saman keadaan dia pada masa itu. Kita tak bagi dia peluang. Saya rasa tak fair lah kalau kita dengar sebelah pihak saja. Syaril, sebelum pergi kepada isu saya pun tak tahu sangat cerita tu kan, kita tak ada di sana. Kita pergi kepada Kedah pula sebab ni pengalaman. Contoh kedai judi. Nak explain sikit pasal tu. And then saya bagi contoh lah penjualan arak di Langkawi.